Assalamualaikum. Hari ni bersama saya Dr. Syahsa Aziz dan Chef Imelda dalam Kuih Apa Hari Ni. Okey. Untuk episod kedua, kita nak buat apa pula, Syah? sebenarnya yang patut tanya soalan. Kita balik Tapi kan sebelum kita start, I macam nak buat game sikit dengan you. Boleh. Sebelum ni dia buat game, dia jawab bagi kita jawapan. Dia tanya, dia jawab. Konsep. So hari ni I punya turn untuk tanya you. Okey, boleh. Silakan. So I dah sediakan. Wah, banyak apa? Soalan. So I'm gonna choose. Okay. Kata bismillah ya. Terus kita. Alah, apa yang you tak tahu pasal ni? Right. Okay. Okey, soalan dia. Okay. Saya berbungkus rapi, bakar dengan api, berintikan kepala dan ikan. Ini kelapa ke kepala? Rasa lemak pasti menggoda selera. Siapakah saya? Saya kena bakar, ada kepala, ada ikan. Kena bakar, bungkus rapi. Bungkus rapi, biasanya makanan bungkus ni macam-macam. Kuih koci, kita ada apa lagi yang bungkus Nagasari. Yes. Tapi ni kena bakar. Kalau kena bakar, I know apa? Okay, apa? Pulut panggang, betul tak? Memang pandai, memang sebab tu dia chef. Sebab you memang buat bahan hari ni nak buat pulut panggang So hari ni you yang prepare tadi barang kan? So basically, sebab this is my favourite pulut. Kuih. Favorite pulut pun boleh. Yeah, so it's my favorite kuih. And walaupun ada itulah kan banyak kuih banyak jenis. Betul. Tapi this is the one yang I akan makan, memang makan dan non-stop makan. So that's why I need your help untuk share dengan kita semua macam mana nak buat pulut panggang. Okay. Biasanya favorite Syah macam mana? Pulut panggang ada inti ke tak ada inti? Definitely ada inti. Okay. Tak kisahlah sebenarnya. Apa-apa je lah inti dia. Tak kisah. Kadang-kadang ada orang letak inti ikan, ada inti udang ataupun serunding. The only thing I tak tahan kalau macam terlalu banyak kelapa. Seperti Faham. apa? I suka, mungkin kalau if I have to choose, I will go for ikan. Okay. Ikan tu memang susah nak dapat sebenarnya. Betul. Tapi hari ni, bila kita tengok bahan, kita ajar basic saja. Boleh. Kita ajar pulut panggang kosong. Sebab apa? Pulut panggang kosong biasa pula Imelda makan dengan berbagai kuah. Kuah asam pedas, kuah masak lemak. Okay, soalan. Boleh makan dengan durian juga ke? Boleh. Sarawak durian. Sarawak durian boleh. Sarawak durian boleh. Sebab pulut ni dia punya tekstur, bila kita lemangkan besar kan, betul, dia lagi padat. Bila dia lagi padat, rasa dia lagi intense. Biasanya lemak manis, tapi dia tak manis lah. Suka sebab intense. I rasa lah ni perasan. Okay, I faham. I get what you mean. So bila kita makan dengan kuah, daripada dia kan pulut ni bila dia dah padat, dia rapat. So bila kita masukkan, celup ikat dalam kuah yang pelbagai flavor, dia bila kita masuk dalam mulut memang harmoni. Macam menyanyi. Begitu. Oh, betul. Dengan mata pejam-pejam saya cakap. Macam tu you kena buat. Kita nak dengar rasa. Sebab I pun nak pejam-pejam. Okay, mari apa lagi kita tunjuk bahan-bahan dia dulu. Okay. So macam biasa kita ada beras pulut. Beras pulut biasanya kita rendam dulu. Rendam, so kita basuh. Memang tak boleh pakai beras biasa. Memang kena pakai beras pulut. Okay, kalau kita guna beras biasa, kita buat panggang, dia tak jadi pulut panggang kat depan. Dia jadi nasi panggang. Sebab kita tak guna beras pulut. Tapi sebenarnya dia macam nasi impit lah. Yalah. Dia cuma dia dipanggang. Faham. So nasi impit pun kena pakai nasi pulut? Tak, nasi impit kita guna beras biasa. Begitu. Okay. So kita ada beras, kita ada santan. Ini untuk lemakkan pulut kita lah. Baik. Macam biasa bila ada santan, dia harus ada garam. So if you all tak ingat, episod pertama, Chef ada ajar kita pasal kepentingan garam dengan santan. Untuk melemakkan dia lagi. Okay. Dan pulut panggang macam you kata tadi, dilipat rapi, disimpan rapi. Yes. Baca balik. Baca balik lah soalan ni. Baca balik skrip. Berbungkus rapi. So kita kena ada daun pisang. Okay, daun pisang ni bila kita guna dalam masakan Melayu, memang kita banyak guna daun pisang. Bila kita guna daun pisang ni, kita kena layurkan dia dulu supaya dia tak krap-krap atau kita nak lipat garam. Okay, faham. So ini yang berbungkus, berlipat, kena dilayur. Layurkan apa?
Macam sayur. Tak. Sayur ni dia kena letak atas api. Betul. Kita kena panaskan dia sedikit supaya dia lembut. Sorry, So tu yang nampak. I really wanted to say that. Like sayur, layur. Bukannya rhyme. Got out of my system. Okay. So, kita kena. Okay. Kita kena sekarang masak. Yes. Okay, kita buat pulut dulu. Alright. Okay. Cool. Dia ada pelbagai teknik. Okay. Kalau yang suka long cut tu, kita boleh kukus. Long cut? Shortcut. Long cut and shortcut. Ini kan bukan tak apa, ramuan baru. Oh, tak ada. Kalau ramuan baru, longan. Kita stick ke dia. Inilah dia. Tu dia kita sama balik kan. Penusa tak buka puasa pula nanti. Tak apa. Okay. First kita nak basuh beras. Okay. Kita tak nak dia. Kita letak air macam kita masak nasi. Okay. Jadi proses buat pulut ni, bila dia dah masak, baru kita masukkan santan. Okay. Kita kacau-kacau sampai dia pekat-likat. Jadi kita mulakan dengan membasuh beras. Jom. Okay, go on. Right. Let's go. Okay. So, kita basuh ni macam biasa lah. Basuh macam biasa. Make sure lah beras ni kita betul-betul ramas. So, kita treat nasi impit. Nasi pulut. Beras pulut. Beras pulut. Beras nasi ni sama je. Sama je. Proses bersihkan dia sama. Rendamkan dia. Ada orang suka rendam semalaman. Saya tak berapa suka. Nak tahu tak kenapa orang buat macam tu sebab orang nak betul-betul beras pulut ni resap air lah. Resap air. Tapi bila kita masak, memang dah lembut pun sebenarnya. Cuma kita tak nak khasiat beras tu hilang lama, kita rendam satu malam kan. So kalau kita rendam satu malam, all the khasiat tu akan terkeluar lah kan. Berapa persen juga akan terkeluar lah. Sayang lah kat situ. Ni macam biasa. Kita keringkan dia dulu sikit. Okay. Then nak fry dia. Alright. Awesome. Right. Kita call dia. Manual je. Alright. Okay. Good. Excellent. Ready. Alright. Okay. Kita masukkan sikit garam. Okay. Right. Ni pun sama lah. Cubit. Sikit je lah. 2, 3. Jangan letak bersudu kan. Kita buat dia. Jadi masin pula. Betul. Okay, tapi signifikan ke kalau kita letak terlebih? Signifikan. Okay. Sebab garam ni dia punya unsur is dehydrating kan. Dikeringkan. Betul. So bila dia terlalu banyak, dia akan keringkan. Macam kalau kita masak terlalu banyak garam, nanti kita punya makanan tak ada kuah. Sebab dia dah mengeringkan tu. Okay. So sekarang ni jom kita nak bila dah masak nanti kita letak je santan, kacau-kacau sampai siap. So kita orang nak pergi hantar kat belakang dulu. Jom je. Let's go. Right. Dah siap. Yang ni kita dah sejukkan juga. So I can still smell the santan. Betul. Kan? Tengok warna dia tapi kenapa orang nak tanya macam memang colour dia akan jadi macam lebih yellow kan? Ya, betul. Dia akan jadi sedikit kekuningan. Okay. Jom sekarang ni apa lagi kita nak buat? Kita nak membungkus. Sekarang kita nak membungkus. Baik. Okay. So macam biasa. Okay. Ambil lah yang bentuk yang kita buat lah. Ni buat lebih Syah. Kesian yang kat belakang kita Leo je tengok dia kan. Sama-sama kita makan selepas ni ya. Right. Okay. So kita ambil. Kita nak kena gulung-gulung kita kena gulung. Kena kecincinan ni kan. Kita kena berhygienik. Betul. Okay. Right. Kita ada glove Syah. Oh lah. Mu tak habak-habak. Ya, baru nampak. Bagus. Tak nampak pula kat tepi tu tadi. Kita dah tahu. Okay. Kita boleh pakai glove. Okay. Right. Tapi bila guna glove ni, jangan pula lepas guna glove, pergi garuk kepala, pergi pegang peti ais, pergi kat dapur, pergi tepuk tampang dengan jiran. Jangan. Tak guna. Baik kau pakai tangan macam biasa je. Okay. Tapi macam kurang feel sikit Ya. Yang penting bersih. Betul sister. Okay. Now ambil glove pulut. Salah. Bukan. Boleh je dah pakai glove ni. Boleh je. Dia ada pelbagai cara tau. Bila dia panas, dia lagi senang nak dibentuk. Sebab dia lembut kan. Tapi bila dia sejuk macam ni, dia kena kerja keras sikit lah. Okay, so kita bentukkan dia dulu. Macam tu kita bentuk. Boleh je kita nak gulung terus bentukkan dia. Tapi ini kita buat dia kan. Bila kita buat dia lah. Faham. In other words. Nak tanya kan, sama ke macam kita buat sushi?
Ada beza tak? Buat sushi kan macam ni. Kita kena guna kat sini. Bentuk-bentukkan macam ni. Tiba-tiba rasa dia siap begitu jawab. tak apa. Yang penting sebab dulu dia jawab. sebab dulu dia tanya dia jawab tu konsep. Tak apa. Okay, Syah bungkus. Okay, so is it similar to what we did? Lepat pisang, cuma dia tak dilipat ke tepi. Kita kena kepilkan dia dengan cucuk ni nanti. I got it. Lepas tu hujung dia kita gunting. Faham. Right. So sekarang ni bentukkan dia dulu, gulungkan dia. Gulungkan dia. Janganlah dia jadi segi 4 ke apa kan. So rapat-rapatkan dia, Syah. Rapat-rapatkan dia. Okay. Gulung rapat. Tu dah rapat dah. Okay. Now. All the way All the way. Dah, all the way. Okay. Sekarang ada reason kenapa nak ada pokok pisang. Okay, saya dah buka lah glove ni. Dah. Dia macam dia tak ada rasa, tak feel kan. Okay, so macam mana? Okay, itu hujung dia. Okay, sekarang ni tekan hujung ni. Dah buka. Kita buka cepat lah. Okay, ni kena lock. Contoh. Macam ni. Ini besar sekejap lagi kita gunting Aisyah. Kau tercucuk kau. Tak hati lah. Mak kau. Jangan tiru seperti ini. Ya. So kita lockkan dia. Cok. Tak hati. Dapat tak? Tak tahu apa benda lah aku buat ni. Tak apa. Kita buat dia. Tak apa. Rumah sebelah ada pokok pisang. Minta je kejap lagi. Kak senang. Kau semak. Dah. Kau pindah. Boleh. Boleh tak? Boleh kot. Tapi dia macam. Mungkin tu. Tengok bentuk dia memang ikut badan kita, Syah. Kau kan. Yang ini barulah puas makan. Yang itu ya Allah tuan ku ada 17 sekarang. Okay. 17 ketul. 17 ketul. Aku 17 puasa. Tak, 12 ketul. Okay. Lepas tu kita potong lah Jangan dia tajam ni. Dia cakap pasal cerita je. Ya, yang seorang ni cakap pasal Ya Allah, itu biasanya di dapur memang berbagai pelik-pelik. Benda pelik-pelik jangan tegur tau. Hai, perempuan. Aduh. Boleh? Malu siut. Tak apa. Jangan buat macam ni kat rumah. Ya Allah, aku keras sangat ni. Kenapa macam lagi dia bila puasa kan terus jadi insan yang lemah tau. Wah, kalau kat rumah angkat tong gas orang tak ada minta tolong pun. Ini nak potong ni pun. Abang, tolong bang. Macam tu. Bukan? Tak ada abang. Tak ada abang. Abang, Kak senang. Aduh, tak pindah. Okay, dah. Okay. Benda tu Syah. Dia macam tak apa, kita buat ni dulu Syah. Hantu botol kan. Hantu yang macam cover tu. Rasa tak ada hantu. Tak ada hantu. Inilah rupa dia. So kemas so kemas but so fluffy, you know. So you kena kemaskan. Itulah I tengok ni tadi macam insyaAllah ni. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Boleh kita buat dia. Ni tiba-tiba dia. Kat aku. Okay. Sekejap kita potonglah dulu. Baik. Boleh diselamatkan punya. Boleh. Cantik lah ni. Alhamdulillah. Sabar. Kami Allahu Akbar. Ni tak nak kena bungkus ni sebenarnya. Tak apalah. I will stick to masak lah. Okay, ni kita potong sikit. So. Kita membantu tau. Okay, jap. Syah ni pegang Syah. Okay. Tak. Ujung tajam tu. Macam ni. Okay, ni lagi. Pegang atas. Okay. Muka tak boleh belah, okay? Okay, right. Benda baru. Dia takut. Tak apa. It's okay. Kita buat dia. Okay. Alright. Okay. Right. Apalah. Betul lah Syah. Memang ikut size lah Syah. Okay, apa lagi? Bila kita dah siap. Sebenarnya tadi kan, sementara tunggu you datang kan. Ada suruh apa tu. Tadi kan ada si Jenny kat belakang. Jenny pula. Lepas tu Jenny on the block. Jenny on the block. Tapi benda tu, kat mana Jenny? Mana yang kita dah bungkus tadi Jenny? Jenny mana Jenny? Mana Jenny? Terima kasih Jenny. Baik, alhamdulillah. Tadi dia tengok cerita Korea sambil-sambil kan. Dah siap banyak. Yang ini. Yang ini kita panggang lah sekali. Kesian dia kena diskriminasi. Okay, jom apa lagi kita nak. Besar ke kecil lagi best? Kalau I tak suka makan yang kecil-kecil sangat. Sebab kalau kecil I rasa berdosa sebab bila makan banyak.
Right. Kalau besar ni 1 equivalent to 2. Jadi orang tanya makan berapa banyak? 1 je. Hal 1 ni beginilah saiznya. Macam tu dia punya trick. So let's you decide. Big or small? Or many? Tak kisah. Okay, jom kita nak bakar dia. Baiklah. Alright. Okay. Ayu. Ni dah panaskan kan? Okay. Dan kita... So you selalu pakai this Ya, multi cooker. So semua benda lah. Kita panggang lah, right? Kita panggang dia. Kalau nak cantik, tapi biasanya orang tak buat lah kan. Kita nak marking dia cantik, ada belang-belang. Kita boleh lah buat macam gini. After effect aesthetic. Ya. Kata anak I sekarang, everything aesthetic. Aesthetic first kan? Right. Boleh lah. Okay. Then kita panggang je dia. Alright. Sebab kita nak pulut kita tu ada lapisan kerak kat luar. Tu yang kita panggang. Tapi kalau kata tadi kita nak buat yang ada inti, kita letaklah inti kat tengah-tengah. Macam tu. Okay. So inti tu kita letak tadilah masa kita gulung tu. Masa kita gulung tu. Inti ada pelbagai kan macam you cakap. Ikan. Ada orang guna suring daging. Ada orang guna kelapa. Ikut cita rasa masing-masing. Kelapa. I suka yang Berprotein. Saya suka kosong. Tapi kalau macam nak letak isi ayam seketul boleh tak? Boleh je. Maksudnya kita letak macam rendang ke. Tapi kita keringkan sedikit. Sebab kalau dia terlalu basah berkuah, nanti kita susah nak gulung. Saya excited lah nak try teknik ni dengan anak I. Sebab satu kan, sekarang dengan buat bekal kan. Nampak tak? Betul. Boleh je. Tapi katalah tiba-tiba nak buat tapi tak ada daun pisang. Apa benda kita boleh ganti? Daun juga ke? Tak payah. Benda-benda lain lah. Benda-benda yang ada kat rumah. Kita boleh pakai aluminium foil. Betul. Kita boleh pakai aluminium foil. Kita boleh guna baking paper. Baking paper baking paper boleh. So baking paper boleh masuk air fryer. So sekarang ni kita still nak makan makanan-makanan tradisi. Tapi kita dah guna alat moden. Tak adalah kita ada arang kat rumah ke sabut kelapa ke, tak ada menyusahkan. Macam bukan menyusahkan, macam leceh, remeh. Kita modernkan saja teknik. Tak ada masalah. I love the smell. Ya Allah, bau daun pisang bakar ni sedap kan? Yes, the smell of the... Tadi kita bau daun pisang. Kukus. Ini kita bau daun pisang panggang, dia punya sedap. Okay, I can see it already, guys. You can see the effect of panggang tu on the daun pisang is so nice. Betul. Okay. And so smells good. Sikit Now I can't wait to taste it. Right. So tengok, bila kita bakar dia melintang macam ni, nanti adalah marking dia. Cantik lah. Dia cantik dia lah. Macam yelah, of course aesthetic, but dia Betul. also bagi that, for some reason dia macam bagi that kampung feel that Betul. I feel that comes with the finished look. Right. Tahu ni apa cakap kan? Alright. Alright. Bakar sikit lagi. Okay. Nice. Love sangat. Okay, ada orang suka bakar lama tau. Sebab dia betul-betul nak jadikan kerak. Jadi macam kita tak nak ada kerak sangat. Kita nak ada macam manja-manja je. Jadi bila gigit tu tak ada kerak-kerak. Salah, you know ASMR? Tu suka lah kan? I rasa sebab kita punya mulut dah masak. Betul. So sekarang ni is just getting the kerak, right? Yes, getting the kerak. It really depends on the person's appetite. Betul. So, kalau you sendiri, you boleh decide you nak kerak. Nak kerak macam mana. Kalau macam kita nak light-light, sekejap je kita dah boleh angkat dah. Alright. So sebab sekarang ni bila kita cakap pasal kuih tradisional, dah pelbagai-bagai jenis kan. Macam ada orang jadikan dia macam frozen. Jadi bila nak makan tinggal nak panaskan saja. That's really smart. Betul. So mudah. Sekarang ni dah mudah dah. Jadi kalau kita dah buat banyak ni macam tak habis, padahal nanti boleh panaskan balik. And very good lah. Macam like untuk busy moms out there, you know. Kalau you want to do pulut panggang ni, you boleh simpan and then we can have it for how long will it last kalau kita simpan dalam peti ais? Frozen lama. Frozen boleh tahan sampai at least 4 ke 6 minggu macam tu. Okay. Not too long lah. Not too long lah. 4 ke 6 minggu is your... Sebab makin lama simpan hasiat makin kurang kan. Betul. So macam takut nanti kita makan dah tak ada hasiat. Syah, sementara nak tunggu ni bakar, cuma kita buat dessert. Dessert. So this sweet is dessert?
Ya, hari ni kita nak buat air lah sebenarnya. Okey, Tapi minuman, tapi kita boleh makan macam dessert lah dalam mangkuk. Ni kan. Okay. Alright Syah, jom kita buat air pula. Sebentar nak tunggu panggang kita. Ini my favourite part. Because last episode kita buat air tepung pelita. So minggu ni ada boleh teka tak? Boleh teka tak apa? Last time I tanya kalau ada pelut. Pelut is seri muka. Betul? Dia panggil ni lah seri muka. Dia siap bagi kita. Dia siap bagi clue. Seri muka lah? Ya, seri muka. Tak pernah kan makan minum seri muka? Exactly. Actually, there's two my favourite kuih. It's actually tepung pelita and seri muka. But you know what? I'm pretty sure ramai kat luar sana pun feel the sweet. Okay, I try it. So, bila seri muka kan dia ada bahagian bawah dia pulut kan. So, kita nak guna pulut ni tapi kita tak naklah selonggok macam ni. Kita nak berbolakan dia. So kita nak bentukkan pulut ni jadi bola dan kemudian kita buat bahagian. Saya kalau makan seri muka Syah, saya makan hijau je. Oh, serious? Sebab you like the sweet, I see. Sebab pulut tu rasa macam too intense. I like the soft. Macam bila makan, kalau hilang atas tu, tahulah pergi mana. Kita tahu kalau kita tell you all, tahu siapa yang makan. Kan, okay. Tapi I like the combination. Because dia lah soft dengan ni. Dia balance. Betul. Right, so kita nak bentukkan dia. Tapi kita nak campur dulu untuk adunan, untuk bahagian air santan kita ni. Okay. So, untuk air santan kita guna paste pandan. Kalau kata tak nak guna paste pandan, kita boleh tak nak buat air pandan tu kita kisar? Boleh? Boleh. Cuma nanti, kalau boleh kisar jangan terlalu banyak air, kita nak dia pekat. Sebab kita tak nak dia terlalu cair. So, the key is pekat. Betul. Okay. Sebab nanti bila air kita masuk dengan ais kan, so ais tu akan mencairkan dia. Betul. Right, so sekarang kita masukkan paste. Soalan juga, ni berapa banyak, yang itu berapa banyak? Okay, mungkin dalam 200ml. Tengoklah nak minum berapa orang kan. So dalam 200ml saya nak 200ml. I think 2 orang. Sebab dia kan tambah. Actually kalau boleh sampai 3-4. Sebab bila tambah air, tambah ais, dia akan cair. Tapi cantik kan warna dia kan. Cantik. It's back to where we did like last time. Yes, so macam kita buat episode lepas. Mungkin you boleh share juga kan kat mana nak beli that paste, brand apa yang you suka. Okay, biasanya paste ni kita boleh, kacau paste ni kita boleh beli dekat kedai bakery. Dia ada jual macam-macam. Tapi dia ada banyak jenis. Dia ada artificial pandan flavor yang itu sangat cair. Dan bagi saya bau dia tak berwangi. Yang ni saya beli dekat Bagmitian. Dia ada paste pandan. So yang ambil paste. Sebab bila kita ambil paste, dia lagi pekat. Kita masukkan sedikit garam. I mean dalam cerita Nam Jelaka, kita tak ada sebenarnya Sri Muka. Tetapi mungkin kita boleh ada dalam movie seterusnya. Betul, mana kita tahu kan? Movie yang sekarang. Betul. Baru you all tahu. Okay, Syah, kita nak tambahkan air gula. Sekejap. Belum lagi. Tak puas. Okay, lawan dah rajam. Ya Allah. Betul. Lawan dah rajam. Ingatlah. Marah orang pada kita salah. Okay, but yeah. Okay. Actually kan, ada beza lah dia punya kecantikannya. Bila kita ikut Ar-Rajam, unsur alam kan macam bumi pun pusing lawan Ar-Rajam. Atau petua lah. Saya biasanya kalau masak memang lawan Ar-Rajam. Nak kacau lauk ke, nak balikkan kek ke, sama juga. I think it's so natural for me to go like clockwise. Faham. Okay, dah. Okay. Silakan. Right, so kita tambahkan sedikit air gula. Sedikit nak cakap berapa, dia tak tahu. Okay, tengok kemanisan masing-masing. Kalau awak rasa suka manis, letak lebih. Kalau kata macam like je, like lah. Resepi ni kan sebenarnya kita tak payah takut. Kita tak payah ikut sangat the resepi. Tapi sebenarnya ikut apa yang kita nak rasa dia. Kalau kita suka manis, tambah gula. Kalau kita suka masin, tambah garam. Actually kalau bukan bulan puasa, you all boleh rasa. Betul. Hari ni kita nak buat cukup teka. Right, so kita nak bagi dia mesra dulu. Kita letak je. Okay, kita letak je dekat tepi dulu. Are we gonna use this again? No? Sudah tak boleh simpan dulu. Okay. Nah, sekarang pulut yang kita dah nak, kita nak tengok pulut ni versatile. Selain daripada kita buat pulut panggang, kita boleh makan sendiri dengan kuah ke dengan pulut ayam ke apa ke kan. Dan juga boleh jadi dessert. Okay, so Aisyah, marilah kita bersama-sama membungkus tangan kita dengan glove. Okay. Dua ke satu je? Satu je sebenarnya. Okay.
kita nak bentukkan dia jadi bulat-bulat macam ni. Saya nak ambil bekas. So actually kalau you plan nak beli pulut yang tak nak bazir, you plan terus lah. Mungkin satu hari buat ni. So you tak bazir. Sebab Betul. ya, sebab kadang-kadang seronok je nampak apa, nak buat lah resepi ni. Sekali je. Lepas tu you bazir. So you can plan, kan? Betul. Boleh buat pulut inti. Boleh buat macam pulut kuning kan, orang letak lauk apa benda sekali kan. So dengan ni je kita boleh buat pulut kuning ke memang kita kena buat from scratch lah? Kalau pulut kuning kena tambah kunyit. Nak bagi dia. Itu episod seterusnya atau episod yang akan datang. Nantilah hari ni kita buat ni dulu, okay? You know tau, dekat dulu masa saya pergi, alah kecil-kecil je buat ibu macam tengok saiz Syah, tengok orang tangan. Jangan nak cerita kat you dulu belajar buat sushi tau dekat Kyoto. So tangan saya kan comel kan, macam itulah comel lah. So bila bentuk memang beza weh. Memang tahu Imelda punya mana satu. Sampai cikgu cakap apa, like this. Dia siap tunjuk lagi. Tapi tangan dia kan comel kan. Saya keluar dah buat lah macam cara dia. Sama. Last dia kata, it's okay. Tu dia ambil apa? Dia ambil acuan. Dia ambil acuan. Sushi tu sebab nak suruh sama dengan orang lain. Ya, faham. Yelah. Posting kan, babe. Kan. Dia tak sama kan. By the end of the day, kalau buat sendiri, you memang boleh buat apa yang you. Betul. Comel pun. Comel lah. Tengok juga pulut panggang. Terlebih panggang. Terlebih panggang. Okay ni. Cantik. Reminds me of nasi ayam. Dia kalau nasi ayam bol. Dia tengah-tengah puasa ni, apa saja nampak makanan. Kan. Betul. Okay. Kalau Dr. Shah buat, dia memang cute. Kita versatile. Macam pilih lah. You nak cute ke you nak cute? Kalau nak mute sini. Email share pun. Yang kecil-kecil ni mak buat. Omel-omel. So kita nak buat banyak. Buat je lah. Buat sampai habis kan? Baiklah. Jadi anak you balik sekolah kan? Nak buka puasa lagi. Tak tahu dia puasa ke tak. Puasa tak baik tau. Mak ni. Okay, alright. So yang ni kalau kata kita nak buat banyak-banyak, nak simpan frozen, boleh tak? Boleh. Boleh. Nanti itu kukus balik. Baru nak cakap keras. Memang dia akan keras. Tak, kalau dia keluar peti, masuk terus nak gigit, memang dia baling dinding datang balik. Macam gitu. Jadi jangan. So kita kukus. So that's the secret of reheating pulut. Betul. Microwave doesn't work? Jangan. Microwave akan panas. No. Okay, sorry. Dummies. Tapi boleh je kalau guna air fryer, tapi kena tambah air. Kena tambah air. Apa saja boleh. Kena tahu saja boleh. Betul. Okay, faham. Okay. Dah habis ni. I really like this. Very therapeutic kan? Ya. Sambil tengok Korea tak boleh puasa. Tengok ni. Kita tengok TV lah. Tak kisahlah tengok apa-apa kan. Kerja. Okay. Right. Macam makin tak bulat je. Dia dah makin lama makin bila nak petang-petang ni kan. Mulalah. Baik. I'm almost there. Alright. Okay. Last one. Yay. Okay, dah siap. Alhamdulillah. Okay, right. Ni dah siap. Kita letak kat belakang. Right. Ni tadi pun dah siap. Okay, so now what do we do? Ambil mangkuk. Okay, mangkuk kita letak ais dulu, Syah. Okay, ais first. Kita dua orang je kan, Syah? Kita dua je. Kita berdua je. Okay. Right. Kita masukkan ais. Oh my lord, this is so interesting. Tak semasa fikir nak buat dessert seri muka. Selalu macam kalau nak seri muka tu nak kena beli dia siap kan. Betul. So in fact kalau you rasa macam tak ada masa kan, boleh buat macam ni. Betul, sangat mudah, sangat senang. Sangat mudah, sangat senang. It still give you the same taste. InsyaAllah you have the same taste. Well, I rasakan dulu untuk you all lah. Apa ni? I tell you if my theory is the same. Okay. Alright. Lepas tu kita nak buat apa? Kita nak cedok. Mana sendok kita ni Sudah boleh? Tak boleh? Tak, sendok better. Sekejap. Alright, dah jumpa dah. Sekejap bekerja sikit. Alright. So macam biasa, if you all buat kat rumah, boleh hashtag Nazulatul Movie dan juga Chef Imelda X
6 jelaka. So, as you can see, senang nak buat. Sekarang nak buat je. Okay. Right, jom. Right. Okay. So, let's go. So sekarang ni kita ambil lah kita punya pandan santan kita tadi. Kat dia. Masya Allah. Ya Allah. Tu, kita letak dulu the first layer. Wow. Right. Ya Allah. Mata je tengok Aduh, jangan ya Allah. Kan. Dan kan. Lepas tu kita masukkanlah pulut kita ni. That looks so good. Kan. Kat sini. Okay. So tengoklah berapa ketul nak. Apa ketul nak. Okay. Nak letak 5 boleh, nak letak 3 boleh. Secukup rasa. If you love pulut, banyak, letaklah banyak. But if you don't like pulut, you like the sweetness of the serimuka, santan and pandan, then that should be more for you. Okay. Macam ada macam-macam idea. Kadang-kadang pun boleh letak corn. Boleh letak jagung, betul. Kacang merah, cendol. Apa tadi? You can be so creative. Tak kisah, you boleh letaklah apa-apa lagi you nak letak. For the purpose of 6 Jelaka movie, kita letak kuih ni saja. Okay, tapi boleh kita tambah lagi sikit. Wow. Tambah lagi. Alright, mandikan dia. Right. Okay, kita letak ni. Pulut panggang tu dah jadi. Saya dah tutup api dia dah. Dah tutup api dia dah. Dia lalukan je tangan dia kat situ. Gitu. Okay. Wait. Ready. Kena garnish, okay? Okay. Kalau nak buat mak mertua datang kan. Boleh lah. Estetiknya. Okay, tak apa. Kita biar orang yang pandai estetik buat estetik. Okay. I nak makan je. Okay. Dah nak buka ke ni? Tok siap dah lalu dah. Mungkin. Kita terlepas. Alright. Okay. Dah nak ready. So, kita dah ready. 2 resepi dah pun siap untuk hari ni. Saya nak pergi ambil pulut panggang jap. Okay. Saya nak ambil pulut panggang yang dah siap Dan ni. juga dessert. Ataupun you boleh jadi air juga. I would call it dessert lah. Okay. Dessert serimuka khas daripada Chef Imelda X 6 Jelaka. Jom kita tengok. Siap dah. Siap. Alright. Okay, kita ke stesen makan lah. Yes, jom kita makan. I will bring this. Okay, I will bring this both. Okay. Alright, let's go. So, kita nak makan ke? Of course ada punya azan ni. Apa lagi Syah? Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumtu bikamantu Rahim. Okay, nak makan mana dulu? I tak tahu. Macam semua sedap. Kan? Okay. I obviously normally I akan pilih yang dessert dulu lah kan? Okay. Sebab dia haus dan sebagainya. Warna dia cantiknya. Dengan sejuk-sejuk ni. Ini kalau tambah lagi apa? Jagung ke apa ke kan? Boleh, no problem. Nak makan pun nervous. Okay. You all boleh rasa lah. Boleh buat kat rumah. Jangan lupa tap tau. Betul, tap kat semua tempat tau. Lemak manis dia sedap. Sejuk pula tu. Dengan bila kita makan dengan pulut, dia macam kita makan pulut durian kan. Cuma yang ni rasa dia lagi lemak. Okay, kita nak rasa pulut panggang pula. Belum. Dia mengunyah kan? Sorry. Melampau kan? Okay. So ni pulut panggang. Sedap sebab dia macam warm-warm kan? Dengan banyak asap dia ni. Gosh. Ini kalau kita ada macam serunding kan, banyak orang bagi serunding, kita dapat hamper semua kan. You all boleh buat ni je, lepas tu celup you punya own serunding kan. Sedap. Dia punya panggang tu. Rasa aroma dia kan. Sambil tu dia macam sedap. Nampak tak kerak-kerak ni Syah? Itulah sebab kita panggang. Bila kita makan, dia ada 2 tekstur. Kerak, krok, krip. Lepas tu bila sikit lagi lembut. Betul tak? This is so good. I think budak-budak yang suka crunchy. Kita boleh introducekan dia dengan ni. You can definitely taste the crunch.
Kan? Walaupun kosong je, tapi bila kita letak dengan segala kuah ke apa ke, macam ni pun dah sedap. Petang lagi kalau dia ada rakan-rakan dia. Itulah rakan daun talan Kan? lain. This is perfect. I hope you guys will do it at home. Yang petak. And share us apa inti-inti yang korang suka. Boleh letak dekat kita punya message. Share with us apa inti-inti yang you all suka, supaya orang lain pun dapat belajar apa inti yang mereka boleh buat. Memang tak tahu pun kadang-kadang kan. Apakah rakan-rakan dan taulan Betul. untuk Pulut Panggang. So, minggu ni kita dah kongsi 2 resepi. Minggu depan ada lagi 2 resepi kita bakal kongsi. So, kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa follow kita. Yeah. Bye. Bye.